Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu kelas kita pada pagi ini dengan suratul Fatihah. Ya, Ada internet sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Internet. kita kepada Allah kerana Allah masih lagi beri kita peluang untuk kita berpuasa Internet. pada hari ini, 15 Ramadan. Alhamdulillah. Moga-moga dengan apa, bersungguh-sungguhnya kita dalam menghidupkan Ramadan, dalam menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan, okay? Ataupun dalam menyebarkan Al-Quran di bulan Ramadan. Moga-moga Allah berikan kita ganjaran syurga dan juga pintu Ar-Rayyan insya-Allah untuk kita Okey, boleh teruskan. sepanjang di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada semua peserta yang sedang menyertai di Facebook Live, dan saya alu-alukan Ustaz Abdul Muin Abdul Rahman selaku pentadabbur kita pada pagi ini. Ustaz Abdul Muin ni tak asing lagi lah dengan kita semua. Ustaz yang banyak memberikan ilmu kepada kita semua, Alhamdulillah, di macam-macam platform. Okay? Dan di YouTube pun banyak Ustaz punya perkongsian, Alhamdulillah. Okey, sebelum kita ke tajuk kita pada pagi ini, sudilah saya kenalkan dahulu Ustaz Abdul Muin. Mungkin ada yang first time nak dengar daripada Ustaz, tapi saya yakinlah ramai daripada sini anak-anak murid Ustaz yang pernah dah menyertai kelas di Ghulam Dakwah, insya-Allah. Ustaz Abdul Muin merupakan pengerusi di Pertubuhan Ghulam Al-Dakwah Selangor. Ustaz lahir di Pulau Pinang, okey, sudah berkahwin, dan Ustaz sekarang merupakan pengasas lah ataupun pengerusi Pertubuhan Ghulam Dakwah Selangor. Dari sudut pendidikan Ustaz, ijazah sarjana muda Ustaz dalam bidang bahasa Arab di Universiti Ummul Qura di Mekah. Seterusnya, Ustaz pun ada tauliah mengajar daripada Majlis Agama Islam Negeri Sabah. Okay, Alhamdulillah. Dan pengalaman belajar, pengalaman mengajar Ustaz sebelum ni, Ustaz pernah mengajar di Institut Pengajian Tinggi Swasta, IPTS, di Kelantan, Kolej Jayaputra di Kelantan. Dan Ustaz pernah mengajar bahasa Arab separuh masa di Pusat Asasi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya pada tahun 2005. Dan sekarang lah, bermula daripada 2015 hingga sekarang, Ustaz merupakan pengerusi Pertubuhan Ghulam Dakwah Selangor. Alhamdulillah. Okey, saya alu-alukanlah kedatangan Ustaz. Terima kasih Ustaz atas masa yang diberikan pada hari ini, insya-Allah. Okey, untuk pengetahuan semua, ini adalah siri My Tadabbur Time yang keempat untuk Ramadan kali ini. Alhamdulillah, Mutiara Tadabbur ada susun 6 siri kelas secara percuma di FB Live sepanjang Ramadan ini. Ini adalah siri yang keempat. Kita akan bersama-sama dengan Ustaz Abdul Muin dan kita akan mentadabbur tadabbur surah Al-A'la. Bagi yang tanya ada nota tak Ustazah? Ustaz, setakat ini Ustaz tak ada sediakan nota. Jadi saya alu-alukan kepada para peserta yang rajin untuk buat nota, mencatat nota. Boleh catat nota daripada Ustaz pada hari ini dan kita boleh sebarkan insya-Allah kepada yang lain, insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya jemput Ustaz Abdul Muin untuk perkongsian pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih kepada Ustazah ni Fatma, pengasas dan juga pengurusi Mutiara Tadabbur, dan juga kepada semua pelajar-pelajar penonton yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, suara jelas ah?
Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah pada hari ini My Tadabbur Time yang dianjur oleh Mutiara Tadabbur akan uh, meminta kepada saya untuk membincang ataupun berkongsi ilmu tentang tadabbur surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Surah yang kita sering dengar. Surah yang kita selalu dengar. Jadi dalam masa yang 1 jam setengah lebih kurang, saya akan cuba untuk berkongsi tentang tafsir dan tadabbur daripada surah Al-A'la. Okey, pertama surah ni, nama surah ini ada 2 nama. Pertama, surah Al-A'la. Dia diambil daripada perkataan dalam ayat yang pertama, iaitu Sabbih isma rabbikal a'la, yang bermakna yang maha tinggi. Dan nama ini juga sempurna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir radhiyallahu anhu قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة. Maksudnya daripada Jabir radhiyallahu anhu adalah Muaz solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu solat Isya. Kemudian Muaz pulang ke kawasannya, ke kampungnya, kepada kaumnya, lalu dia diminta oleh kaumnya untuk menjadi imam untuk solat sekali lagi. Maka Muaz bin Jabal menjadi imam kepada kaumnya untuk solat Isya kali kedua. Lalu Muaz memulakan dengan selepas Al-Fatihah, Muaz membukakan dengan surah Al-Baqarah. Kemudian bila diberitahu oleh Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegur Muaz dengan mengatakan, "Afattanun anta ya Muaz? Adakah engkau hendak membawa fitnah kepada kaum kamu dengan membaca surah yang panjang?" Kemudian Nabi mencadangkan kepada Muaz, "Bacalah Iqra wasyamsi waduhaha, ataupun wadduha, ataupun wal-laili idza yaghsha, ataupun Sabbihisma rabbikal a'la." Nabi sebut. Nabi sebut surah Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi daripada hadis ini, ada ulama mengatakan nama surah ini juga ialah Sabbihisma rabbikal a'la. Tidak ada 2 nama. Satu Al-A'la, yang kedua Sabbihisma rabbikal a'la. Dan antara kelebihan surah ini, Nabi selalu membacanya di rakaat yang pertama ketika solat Jumaat dan juga solat Al-Aidini, 2 hari raya. Jadi kalau solat 2 hari raya dan juga solat Jumaat, selepas Fatihah rakaat pertama, Nabi akan membaca Sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat yang kedua Nabi akan baca Hal ataka hadithul ghashiyah. Begitu juga kelebihan surah ini, Nabi akan baca ketika solat witir. Bila Nabi solat witir 3 rakaat, rakaat pertama Nabi akan baca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Al-Kafirun, dan rakaat ketiga ialah Al-Ikhlas.
Jadi rakaat ketiga kalau salat witir tu ikut sunnah Nabi yang terbaiknya ialah baca surah Al-Ikhlas sahaja, bukan 3 surah. Okey, surah ini ulama sepakat mengatakan surah Makkiyah, iaitu diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan kalau nanti kita akan tadabbur, kalau sempat habis, insya-Allah kita akan dapat faham intipati surah ni lebih kepada tentang cerita pasal tauhid, pasal ketuhanan, pasal kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itulah biasa ciri-ciri surah Makkiyah. Okey, kita pergi pada ayat pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita tahu perintah kepada Nabi juga adalah perintah kepada umatnya. Apa yang Allah perintah pada Nabi? Sabbih, sucikan. Sabbih ini dalam bahasa Arab nazzih, daripada perkataan tanzih ataupun tasbih. Sucikan isma, nama Rabbika, Tuhan engkau, Al-A'la, yang maha tinggi. Jadi apa maksud sucikan nama Tuhan engkau? Kata Ibn Ashur, Nazih Rabbaka ya Muhammad biqalbika wa lisanika an kulli su'in wa naqsin. Iaitu sucikan Tuhan engkau, wahai Muhammad, biqalbika, dengan hati engkau. Bukan dengan mulut sahaja. Sebab ramai orang mensucikan Allah, menyebut subhanallah dengan lidahnya sahaja, tapi hatinya tidak. Jadi maksud sabih di sini ialah sucikan Tuhan engkau, satu biqalbika, dengan hati engkau, dan yang kedua walisanika, dengan lidah engkau, daripada apa ni? Angkulisuin, daripada setiap keburukan, wanaksin, kekurangan, keaiban. Kenapa? Dalam ayat yang pertama juga Allah perintah dan Allah bagi tersebab. Kenapa kena sucikan Allah? Sebab dia sifatnya ialah Al-A'la, yang maha tinggi ataupun yang paling tinggi. Ulama mengatakan Al-A'la di sini dua. Satu, maha tinggi dari segi kedudukan. Mana Allah lah kedudukan yang paling tinggi dibanding dengan semua makhluk. Sebab dia adalah pencipta. Yang kedua, tinggi dari segi tempat. Iaitu istawa alal arsh. Tidak ada tempat yang lebih tinggi melainkan arsh. Jadi dalam ayat yang pertama ni Allah perintah kepada Nabi dan kepada umatnya agar sentiasa mensucikan Allah dengan hati dan dengan lidah. Dan Allah juga begitu. Sebab apa kena sucikan Allah? Sebab dia sahaja yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Sebab tu nama Allah yang diambil, yang disebut di sini ialah nama yang paling, yang menggambarkan tidak ada yang lebih daripadanya, iaitu Al-A'la. Allah tak kata sabbihisma rabbika al-khaliq. Sucikan nama Tuhan engkau yang mencipta. Ataupun sabbihisma rabbika al-jabbar. Bukan. Al-A'la menggambarkan tidak ada yang lebih daripada Allah dari segi kedudukan dan tempatnya. Okey. Di sini Allah kata sucikan nama Tuhan engkau. Macam mana sucikan? Sebenarnya nak sucikan nama Tuhan ke nak sucikan Tuhan? Nak sucikan Tuhan ke nak sucikan nama Tuhan? Ha? Sucikan Tuhan. Tapi dalam ayat ni Allah kata apa? Sucikan nama. Macam mana kita nak faham?
Ya. Kalau sucikan Tuhan macam ni. Sabbihi, sabbih rabbaka. Ada kan ayat wa minal laili fasjud wasabbihhu. Sucikannya. Tapi dalam ayat ni surah Al-A'la sucikan nama. Sebenarnya dalam bahasa Arab, sucikan nama tu maksudnya ialah sucikan Tuhan. Maksud dia, sucikan Allah dengan menyebut namanya. Sebab bila kita berzikir, kita mensucikan Allah, apa yang kita sebut? Apa kita sebut? Dan bila kita berzikir atau kita bertasbih, apa yang kita sebut? Apa dia? Apa dia? Allahu Akbar. Kita sebut nama Allah. Allah tu ialah salah satu nama Allah. Bahkan Ismullahil A'zam. Bila kita mensucikan Allah, sebenarnya kita sebut namanya. Jadi maksud ayat ni ialah sucikan Allah dengan menyebut namanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu satu. Yang kedua, sucikan nama Allah maksudnya sama dengan ayat bahasa Melayu. Contoh saya kata, jaga nama baik bapa kamu. Sebenarnya nak jaga nama bapa ke nak jaga bapa tu? Tapi kita ayatnya bunyi macam mana? Jaga nama baik bapa kamu. Bukan makna ambil nama bapa tulis elok-elok tanpa kat dia hafal, bukan. Jaga nama bapa kamu makna jaga kedudukannya, maruahnya. Boleh faham? Jadi itu juga maksud ayat ini sabbih isma rabbikal a'la. Jagalah Tuhan dengan apa? Dengan mensucikannya, dan mensucikannya boleh dengan pelbagai. Dengan hati, dengan lidah dan dengan anggota badan jawarih. Okey. Kemudian Allah sebut ayat yang kedua. Bila sebut allazi ni lebih kepada apa? Sifat. Allah nak sebut sifatnya. Pertama al-a'la, sifat yang kedua allazi khalaqa fasawwa. Sifat Allah yang khalaqa telah mencipta. Allah tak sebut mencipta apa di sini. Khalaqal insan. Ayat lain khalaqal insan. Ayat lain lagi khalaqas samawati wal ard. Di sini bila Allah tak sebut khalaqa apa, bermakna apa? Tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya dicipta oleh Allah. Mencipta manusia, langit, bumi, jin, haiwan, tumbuhan. Jadi hebatnya Allah, kena sucikan, kena agungkannya sebab apa? Satu, dia maha tinggi. Yang kedua, dia maha mencipta. Yang tidak ada pada manusia. Tak mungkin ataupun mustahil manusia ini mencipta. Kemudian Allah bukan setakat mencipta, fasawwa. Lalu dia menyempurnakan. Apa maksud menyempurnakan? Fasawwa. Apa dia? Allah bila mencipta, pasti kemuncaknya sempurna. Sawwa itu sempurna. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Berbeza dengan manusia. Bila manusia buat apa-apa, pasti ada kekurangan, kelemahan dan tidak sempurna. Dan juga ada ahli tafsir mentafsirkan fasawwa di sini ialah Allah mencipta dan mencipta dengan ahsan, yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsan taqwim. Jadi ahsan taqwim juga bermakna fasawwa. Allah mencipta dan lalu menciptakannya dengan ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Ada tak ciptaan Allah yang tidak sempurna? Ada tak? Ada. Kalau kita tengok ada orang cacat, dua kaki tak ada, dua tangan tak ada. Sawa tak?
Sawah tak? Ha? Tapi bila kita tengok, kita rasa apa? Hudung. Seolah tidak sawah. Sebenarnya yang tak ada kaki, tak ada tangan tu persepsi kita, persepsi manusia. Sebab apa? Sebab kebanyakannya ada kaki, ada tangan. Kalau semua tak ada kaki, semua tak ada tangan, tiba-tiba ada 2-3 orang yang ada kaki dan tangan. Yang mana kita kata yang tak sempurna? Yang ada kaki kan? Persepsi. Bahkan kadang-kadang yang tak ada kaki, yang tak ada tangan lebih mulia kan? Kadang-kadang yang tak ada kaki, yang tak ada tangan boleh bercakap. Dan orang mendengar pula ribu-ribu. Yang ada kaki, yang ada tangan, bercakap tak ada siapa dengar. Betul? Cakap seorang-seorang. Okey. Jadi kenapa kena puji Allah? Pertama, dia Al-A'la. Yang kedua, khalaqa. Dan bila Allah khalaqa, fasawwa. Allah sempurnakan. Sama dengan ayat surah Al-Infitar. Alladhi khalaqaka, fasawwaka, fa'adalak. Biasa kalau Allah sebut khalaqa, lepas tu Allah sebut fasawwa. Iaitu cipta sempurna. Cipta sempurna. Okey. Sifat seterusnya. Wallazi qaddara fahada. Allah qaddara mentakdirkan. Allah mentakdirkan bentuk ciptaan manusia. Manusia takdirnya macam ni. Binatang takdirnya macam ni. Zirafah macam ni. Gajah macam ni. Itu makna qaddara. Dan sebab itulah dalam banyak-banyak ciptaan yang ahsanut taqwim apa dia? Manusia. Kenapa manusia ahsanut taqwim? Ada jin ada akal. Mereka ada akal. Mereka tak ada akal. Betul. Mereka ada akal, jin ada akal. Tapi kenapa manusia ahsanut taqwim? Hmm? Sebab ada jin tak ada nafsu. Macam tak kenal jin je. Ha? Jin pun ada nafsu. Lepas tu dia masuk neraka kalau dia kufur kepada Allah. Ciptaan manusia, bentuk ciptaan manusia adalah terbaik. Muka ke atas, kepala ke atas. Kan? Ada otak, tempat simpan makanan kat tengah. Tempat buang najis, bawah sikit. Kan? Kalau binatang, kepala dengan tempat buang najis sama tak? Lembu ke kambing kan sama. Kepala dengan buang najis sama, sama tinggi. Manusia tak, kepala atas, muka atas. Tempat buang najis, bawah. Okay, itu antara bentuk lah. Manusia dicipta sebaik-baik yang mungkin. Okey. Kemudian Allah kata apa? Qaddara fahada. Allah yang mentakdirkan bentuk ciptaan makhluk, kemudian fahada. Lalu Allah hada ni ada dua maksud. Pertama, Allah memudahkan ataupun Allah mengilhamkan makhluknya untuk buat apa yang sesuai dan terbaik untuknya. Contoh, baby yang baru lahir, maksud fahada ialah baby tu bila walaupun baru lahir, tak pernah belajar di mana-mana pun, tapi dia pandai tak hisap susu mak dia. Siapa ajar dia? Ibu bila baru melahir sempat tak dia ajar anak dia cara hisap susu? Tak kan? Automatik je. Letak je terus dia hisap. Cara hisap tak payah diajar. Itu panggil fahada. Burung. Burung bila buat sarang dia. Ada siapa ajar kursus untuk buat sarang burung?
Tak ada. Pernah tengok tak macam mana burung buat sarang dia? Dia ambil satu ranting kecil kan, kemudian dia saluk, dia cucukkan. Dari mana dia belajar? Dia pernah ikut kursus. Kita kalau nak buat macam sarang burung pun kita tak mampu. Betul tak? Itu dia panggil fahadah. Allah bagi petunjuk untuk apa yang memudahkan untuk dia hidup. Nyamuk. Apa makanan nyamuk? Hmm? Darah kan? Bila nyamuk tu gigit orang? Masa cerah ke masa gelap? Masa gelap. Siapa ajar dia? Macam mana dia boleh nampak dalam keadaan gelap? Dan siapa ajar dia macam mana cucuk tu? Cucuk jarum. Ada dia belajar? Tak ada kan? Manusia kalau nak jadi doktor dia kena belajar berapa lama? Berapa lama? 6 tahun. Kan? 6 tahun. Nak cucuk orang kena belajar sampai bertahun-tahun. Tapi nyamuk tak ada kerusahan apa pun. Bahkan dia boleh gigit orang dalam keadaan gelap. Itu dipanggil fahadah. Allah tunjukkan cara, permudahkan cara untuk dia hidup. Okey. Kenapa dia tak gigit orang masa siang tengah hari? Ha? Tahu? Tak pernah fikir. Kenapa? Mungkin kalau Allah jadikan nyamuk ni gigit orang waktu tengah hari dan waktu orang tak tidur, apa jadi? Nyamuk akan mati kebuluran. Ha. Okey. Itu maksud fahadah pertama. Fahadah yang kedua ialah Allah tunjukkan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Sebagaimana dalam surah Al-Insan. Apa dia surah Al-Insan? Cuba baca. Setelah Allah kata kami ciptakan manusia daripada air mani yang bercampur. Inna hadainahu sabila. Inna hadainahu. Sesungguhnya kami tunjuk pada manusia. Tunjuk apa ni? Jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Imma syakiran. Sama ada manusia bersyukur atau kafura. Manusia kufur. Okey? Jadi manusia ni asalnya sejak lahir tidak tahu apa-apa. Allah sebut dalam surah An-Nahlu. Apa dia ayat tu? Ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu la ta'lamuna syai'an. Kamu tak tahu apa-apa. Habis selepas tu dari mana kamu tahu? Fahada. Allah yang tunjukkan. Sama ada dengan fitrah semula jadi ataupun dengan ilmu yang dipelajari. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Setelah Allah tunjukkan Allah tu Al-A'la, maha tinggi dari segi apa? Mencipta. Mencipta apa ni? Makhluk. Maka sekarang Allah tunjukkan kebesaran dia yang maha tinggi dari segi mencipta tumbuhan. Allah kata apa? Ayat yang seterusnya. Wallazi akhrajal mar'ah. Ini sifat Allah yang seterusnya. Yang tadi kebesaran Allah melalui ciptaan makhluk. Sekarang kebesaran Allah melalui ciptaan tumbuhan. Wallazi dan dia yang akhraja telah mengeluarkan mar'ah. Apa mana mar'ah? Apa mana mar'ah? Tumbuhan. Uh, ada dalam ayat lain. Akhraja minha ma'aha. Surah apa? Surah An-Nazi'at. Akhraja Allah mengeluarkan minyak minha darinya
Ma'aha, airnya, kemudian wa mar'aha, tumbuhannya. Mar'a ni tumbuhan ataupun rumput-rumput yang dimakan oleh al-an'am, binatang ternak. Jadi kehebatan Allah seterusnya pada sifatnya. Dia berkuasa mengeluarkan mar'ah, tumbuhan daripada tanah yang kering, yang kontang. Kemudian lepas tu, Allah juga berkuasa menjadikannya faja'alahu ghusa'an ahwa. Lalu ja'alahu, Allah menjadikannya ghusa'. Apa makna ghusa'? Ghusa' apa makna? Ghusa' ni kering. Kering. Ghusa' ya bisun, kering. Ahwa, kehitaman. Jadi apa yang Allah nak bagi tu ni? Kehebatan Allah di sini apa dah? Daripada tanah yang kering kontang, bila diturunkan air hujan keluar, tumbuhan yang manusia tak mampu buat. Tumbuhan yang berwarna biasanya hijau. Hijau, subur. Lepas tu, Allah juga menjadikan tak berapa lama, kering. Usaan kering. Lepas kering, ahwa, kehitam-hitaman. Dalam ayat lain Allah kata lepas kering tu warna kuning. Musfarra. Kan? Dalam surah apa? Surah Ar-Rum. Musfarra. Jadi ada ayat Allah guna lepas subur hijau jadi hitam. Ada ayat lain Allah kata lepas subur hijau menjadi kuning. Musfarra. Jadi semua tu menunjukkan kebesaran Allah. Ada daripada warna hijau jadi kuning. Ada yang hijau jadi hitam. Kering, hancur. Jadi sebenarnya Allah nak bagi kita apa ni? Inilah sifat-sifat Allah yang sepatutnya kamu sabih. Sabih isma rabbikal a'la. Kena sucikan Allah. Sebab Allah ni terlalu hebat. Allah bukan setakat maha tinggi. Tapi Allah maha mencipta makhluk. Allah mencipta tumbuhan. Daripada subur hijau menjadi kering. Kemudian hitam. Kemudian hancur. Apa kaitan? Perintah Allah supaya tasbih. Kemudian Allah begitu sifatnya. Sifat-sifat dan kebesaran dan kekuasaannya. Apa kaitannya? Ya. Manusia tak mungkin mensucikan Allah, tak mungkin mentaati Allah mereka setelah kenal sifat-sifat Allah. Sebab tu ulama mengatakan mustahil orang tu taat perintah Allah mereka setelah dikenal dan rasa kebesaran Allah. Semua yang tidak taat pada Allah, semua yang buat maksiat adalah sebab jahil, tidak kenal Allah. Yang susah nak berzikir kan? Susah nak berzikir, susah nak solat. Puncanya tidak kenal Allah. Sama juga, ulama mengatakan, kamu tak mungkin dapat rezeki khusyuk dalam solat. Mustahil kamu dapat khusyuk dalam solat kecuali selepas ma'rifatika billah. Selepas kamu kenal Allah. Bagaimana Zainuddin, Zainal Abidin, Ali bin Husain, bila dia nak solat, mukanya pucat. Bila dia nak solat, Zainal Abidin, Ali bin Husain. Bila nak solat, mukanya pucat. Bila orang tanya, kamu ada kena penyakit apa ni? Nak solat je muka pucat. Maka dia kata, dia jawab, kamu tahu tak? Kamu kenal tak? Kamu tahu tak? Aku nak menghadap siapa? Tengok orang yang kenal Allah, ada tanda, ada kesan. Sebelum solat, dia rasa takut, rasa gerun. Tapi kalau nak pergi solat, muka gelak ketawa kan, happy je. Orang kat takbir pun buat tak tahu, memang tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Dan orang macam ni, solat tak akan khusyuk. Sebab itulah, nikmat yang paling besar dalam hidup manusia ialah ma'rifatullah. Kenal Allah.
Okey. Lepas tu kita tengok ayat seterusnya apa dia? Fasanuqri'uka fala tansa. Tengok. Surah ni biasa kita baca ni, tapi mungkin kita tak perasan kaitan antara ayat dengan ayat yang lain. Mula-mula Allah kata, sucikan nama Tuhan engkau dengan hati, dengan lidah. Lepas tu Allah cerita apa? Sifat-sifatnya maha berkuasa mencipta, fasawwa, fahada. Lepas tu Allah cerita pula kebesarannya mencipta tumbuhan. Tiba-tiba Allah cerita pasal apa ni? Pasal Nabi Muhammad dan pasal Al-Quran. Sanuqri'uka. Kami akan baca kepada engkau, fala tansa. Maka engkau tidak akan lupa, wahai Muhammad. Apa yang Allah nak begitu dalam ayat ke-6 ni? Tentang kehebatan Nabi Muhammad dan tentang keagungan Al-Quran. Dan ayat ini sebenarnya berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa berita gembira? Apa berita gembira? Berita paling menggembirakan Nabi ialah Allah bagi jaminan. Kami akan baca Quran pada engkau dan engkau tak akan lupa bila-bila. Sampai bila-bila. Surah Al-A'la ni, ulama tafsir mengatakan surah yang ke-8. Baru je 8 surah turun. Dia turun selepas surah At-Takwir dan sebelum surah Al-Lail. Kalau ikut tertib turun, surah yang ke-7 At-Takwir, surah ke-8 Al-A'la, surah ke-9 Al-Lail. Jadi surah ni baru 8 surah. Berapa surah lagi? Berapa surah lagi selepas surah ni? Surah tu apa? Ha? Apa pula tu? 66. Baru 8 surah. 114 tak 8. 100? Woi, fail matematik. Ha? 100? 106 surah lagi. Cuba bayangkan. Cuba bayangkan dalam keadaan baru 8 surah, Nabi dah ketakutan, risau, takut tak dapat ingat, takut lupa dan banyak lagi surah. Tiba-tiba Allah bagi tahu, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan baca pada engkau dan kamu tak akan lupa. Walaupun banyak lagi yang akan turun. Walaupun engkau adalah ummiyun, buta huruf. Walaupun engkau tak boleh membaca, engkau tak boleh menulis. Tapi Allah jamin. Kami akan baca dan engkau tak akan lupa. Tak ada berita gembira yang lebih gembira daripada itu. Jadi kita sebagai orang beriman, yang paling kita sedih sepatutnya apa? Bila lupa Al-Quran. Bila jauh daripada Al-Quran. Dan bila berita paling gembira bagi orang beriman ialah bila dapat baca Al-Quran, dapat faham Al-Quran dan dapat hafal. Ni, Allah bagi jaminan pada Nabi. Berita gembira. Dan sama juga Allah sebut dalam surah lain. Kita tahu kan bila Nabi Jibril baca Quran pada Nabi, sebelum Jibril habis, Nabi dah ikut. Maka Allah turun ayat tegur. Jangan kamu terus ikut apa yang dibaca oleh Jibril. Tunggu Jibril baca habis, barulah kamu ikut. Surah apa tu? Surah apa? Cuba baca ayat tu. Allah kata, jangan gerakkan lidah engkau sebelum Jibril habis baca. La tuharrik lisanaka bihi lita'jala. La tuharrik lisanaka lita'jala bihi. Allah kata, jangan gerakkan lidah engkau untuk engkau gopoh dengan Al-Quran. Lepas tu Allah bagi jaminan. Apa dia? Inna alaina, subhanallah. Allah bagi jaminan, aku wajibkan ke atas aku untuk jam'au, mengumpul Al-Quran. Di mana? Dalam dada engkau. Nikmat. Nikmat yang paling besar bila manusia dapat faham Al-Quran, dapat hafal dan dapat amalkan Al-Quran. Inna alaina jam'au wa Qur'ana, dan Allah bagi kaedah. Fa iza qara'nahu,
Bila kami baca, iaitu bila Jibril baca habis, fattabi', baru kamu ikut. Kemudian Allah bagi jaminan yang lagi besar kepada Nabi. Summa alaina bayanah. Kemudian ke atas kami, wajib ke atas kami, menjelaskan makna-makna maksud-maksud Al-Quran. Itu Nabi sangat seronok bila turut ayat ni. Cuba bayangkan, Nabi dalam buta huruf, gembira sebab apa? Dapat hafal semua Al-Quran. 30 juzuk dan Nabi tak lupa. Kita tak buta huruf. Kita boleh membaca, kita boleh menulis. Tapi berapa ayat yang kita faham, berapa ayat yang kita ingat. Dan kadang-kadang kita tak kisah pun bila lupa ayat Quran. Betul tak? Menunjukkan apa tu? Menunjukkan apa? Ya? Kita tak tahu nilai Al-Quran. Hafal lupa, hafal tak faham. Kita tak tahu nilai Al-Quran. Okey, boleh. Okey, saya nak tanya. Apa kaitan ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhan engkau. Kemudian yang kedua, Allah cerita pasal sifatnya, kebesarannya, iaitu dia mencipta, dia sawah, mensempurnakan ciptaannya, dia qadarah, dan kemudian hada. Kemudian Allah sebut lagi sifatnya mengeluarkan tumbuhan, kemudian lepas tu menjadikan daripada warna hijau subur jadi hitam, kering, hancur. Tiba-tiba Allah cerita pasal Quran. Apa kaitannya? Cuba fikir. Hmm? Kuat sikit. Tak kaitan semua tu dengan sanukri'uka fala tansa. Apa dah? Semua sifat Allah dicerita dalam Al-Quran. Dekat-dekat lah. Kamu tak mungkin mensucikan nama Allah dengan arti kata yang sebenar, melainkan setelah kamu baca dan faham Al-Quran. Itu kaitan. Kamu tak mungkin mensucikan Allah, mengagungkan Allah, mentaati Allah dengan terbaik, melainkan sanukri'uka fala tansa. Kamu kena baca, kamu kena faham dan beramal dengan Quran. Barulah kamu akan mensucikan Allah dengan arti kata yang sebenar. Dan juga ulama mengatakan, cerita sebelum tu, cerita pasal tumbuhan. Lepas ni cerita pasal Al-Quran. Apa kaitannya? Tumbuhan tu, Allah turunkan hujan, kemudian Allah keluarkan tumbuhan. Untuk apa? Ada dua pendapat. Satu untuk binatang ternak, haiwan. Pendapat kedua untuk haiwan dan manusia. Tiba-tiba Allah cerita Al-Quran. Kaitannya apa? Tumbuhan tu untuk kehidupan, untuk fizikal manusia. Adapun Al-Quran untuk hati. Dan tumbuhan tu untuk fizikal manusia, tapi tak bertahan lama. Dia hanya sementara. Lepas tu hancur. Tapi Quran untuk hati manusia, dia tak akan hancur. Dia bawa sampai ke akhirat. Jadi Allah nak bezakan. Ini kehidupan dunia dengan tumbuhan, dengan makanan. Ini kehidupan dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Jadi utamakan Al-Quran daripada makanan. Utamakan Al-Quran daripada makanan. Sebab makanan lepas tu subur, sedap. Lepas tu tumbuhan tu hancur. Dan yang kita makan pun habis. Batulah Nabi sebutkan. Harta manusia ni, anak Adam mendakwa, ini harta aku, ini harta aku. Nabi sebut dalam hadis, sebenarnya tidak ada harta kamu kecuali 3 sahaja. Siapa ingat hadis tu? Kamu sebenarnya tak ada harta pun. Kamu dakwa yang tu 1 juta. Yang ini kereta Porsche, kereta Merc 5 buah. Ada rumah kedai, ada banglo 10 buah. Nabi kata bukan harta kamu. Harta kamu sebenarnya 3 je. Apa dia?
Apa dah? Satu yang kamu makan. Yang Nabi kata, yang kamu makan. Makanan kamu yang dalam peti bukan hak kamu. Buktinya apa? Lepas kamu makan, kamu mati. Yang dalam peti siapa punya? Ha. Satu. Yang harta kamu, ya, makanan yang kamu dah makan. Yang belum makan, belum tentu hak kamu. Yang kedua, hmm, pakaian yang kamu pakai dan lusuh. Yang kamu belum pakai, bukan harta kamu. Ada satu almari kan. Hari ini kamu mati, semua satu almari jadi hak orang. Yang ketiga, yang ketiga, oh tak tahu. Nasib baik tiga, tidak 13. Ha? Yang tiga pun tahu dua je. Satu lagi. Hmm? Sedekah. Yang kamu sedekah tu, pahala dia akan berterusan. Yang kamu makan, harta kamu tapi habis. Buang. Pakaian, harta kamu tapi habis. Lusuh. Hancur. Tapi ada satu harta kamu. Tapi dia harta yang berterusan. Apa dia? Sedekah. Jadi Allah sebut Allah cipta manusia, Allah cipta tumbuhan, kemudian Allah cerita pasal Quran. Allah nak bagi tahu bahawa yang paling mahal dalam semua tu ialah Al-Quran. Sebab tu hiburan yang paling menghiburkan hati Nabi ialah Allah jamin Allah akan jaga Quran dalam hati Nabi. Walaupun Nabi adalah seorang buta huruf. Jadi sempena bulan Ramadan ni, jom kita bagi masa lebih kepada benda yang paling mahal dalam hidup manusia. Bahkan Nabi kata Al-Quran hujjatul laka au alaika. Quran ni sama ada hujah untuk kamu, dia akan bantu kamu, defend kamu, ataupun dia akan dakwa kamu sampai ke neraka. Jadi pastikan Quran yang diturunkan kepada Nabi itu betul-betul dekat dengan kita, betul-betul masuk dalam hati kita dan kita amalkan. Okey, lepas tu ayat yang ketujuh, illa masya Allah. Melainkan apa yang Allah kehendaki. Apa maksud ni? Kami akan baca pada engkau. Engkau tak akan lupa. Kecuali. Ada kecuali. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki? Ada tiga. Tiga tafsiran. Yang Allah kehendaki di sini maksudnya ada tiga. Pertama, iaitu Allah kehendaki ayat yang dinasahkan. Bila ayat itu dinasahkan, engkau lupa. Faham tak? Ada tak ayat yang dinasahkan? Ada. Allah sebut dalam surah apa? Allah sebut uh, tidak apa yang kami nasahkan, batalkan ayat itu, melainkan kami bawa lebih baik daripada ayat yang kami batalkan ataupun seumpamanya. Apa dia? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Jadi maksud kami akan baca Quran pada engkau, kamu tak akan lupa kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa maksud yang Allah kehendaki? Iaitu yang Allah nasakh. Yang kedua, iaitu apa yang Allah kehendaki kamu lupa, lepas tu kamu ingat balik. Iaitu yang kedua, apa yang Allah kehendaki kamu lupa, lepas tu Allah kehendaki kamu ingat balik. Dan yang ketiga, maksud apa yang Allah kehendaki ialah sebenarnya tak berlaku pun. Tak berlaku pun. Iaitu Nabi tak akan lupa pun. Sebab lupa ni adalah sifat yang tidak patut ada pada Nabi. Macam mana Nabi nak sampaikan amanah kalau Nabi lupa? Faham? Nabi adalah maksum, termasuk makna maksum ialah Nabi tak lupa. Jadi maksud Masya Allah ialah Nabi tak akan lupa.
Dia macam inilah contoh. Kita pernah dengar ayat ni. Uh, Ahli syurga ni kekal. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka. Syurga ni kekal. Selagi mana ada langit dan bumi kecuali apa yang Allah kehendaki. Berlaku ke tak? Tak berlaku pun. Habis kalau tak berlaku, kenapa Allah ikatkan? Kamu tak akan lupa kecuali apa yang Allah kehendaki. Kenapa Allah ikatkan? Kecuali apa yang Allah kehendaki, kamu lupa, kamu akan lupalah. Boleh faham soalan? Ha? Ustaz bercakap seorang-seorang. Ha? Faham tak soalan? Tak faham. Kami akan baca Quran pada engkau. Engkau tak akan lupa. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Kenapa Allah sebut kecuali apa yang Allah kehendaki? Sebenarnya supaya Nabi dan kita semua jangan sombong dengan apa yang kita ingat. Dan yang kamu ingat tu sebab apa? Allah kehendaki kamu ingat. Dan kalau Allah nak kamu lupa, lupa tak? Ya, kadang-kadang orang hafal 30 juzuk, lepas 5 tahun lupa habis. Faham tak? Sebab ada orang kata, oh saya ustaz, dalam setahun boleh hafal 30 juzuk. Sombong. Jangan. Sebab kamu boleh hafal tu sebab Allah kehendaki. Jangan rasa kelebihan kamu. Kenapa kamu boleh cepat hafal ni? Sebab saya makan kismis 1 kilo satu hari. Bukan. Sebab Allah yang kehendaki. Jangan berbangga. Kadang-kadang kita nak mengajar, kita dah set dah hafal. Tiba-tiba sampai kat depan, semua lupa. Jadi Allah nak bergantung kepada dia. Jangan bergantung pada ingatan kita. Nah, itu maksud. Okey. Kemudian, lepas tu, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah bagi tahu sebab. Kenapa Allah boleh tahu Nabi lupa ataupun tak? Sebab Allah ya'lamul jahra. Allah mengetahui yang jahar, yang nyata, yang zahir. Wa ma yakhfa, dan apa yang sembunyi. Yang Nabi baca tu zahir. Yang tersembunyi apa dah? Yang dalam hati Nabi. Yang dalam hati Nabi pun Allah boleh tahu. Maka yang Nabi lupa pada sebutan tu lagi Allah tahu. Boleh faham? Kemudian Allah bagi lagi berita gembira kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa yuyassiruka lil yusra. Kami akan permudahkan kepada engkau lil yusra, untuk apa ni? Apa-apa saja amalan kebaikan. Sama ada duniawi ataupun ukhrawi. Urusan dunia bagi Nabi jadi mudah, urusan agama akhirat pun jadi mudah. Betul tak? Kalau ikut apa yang Nabi buat tu, rasanya kita takkan mampu. Nabi berdakwah setiap hari ke 5 kali seminggu? Setiap hari. Lepas tu dah penat siang berdakwah, berjihad lagi, malam Nabi buat apa? Dan solat pula berapa lama? Tapi susah ataupun mudah bagi Nabi? Ha? Mudah. Sebab apa ni? Allah janji. Wa nuyassiruka lil yusra. Nabi nak pergi Taif, berdakwahkan berapa jauh? 100 kilometer. Jalan kaki naik unta. Jalan kaki ada bekalan. Ada RNR. Ada hotel kat Taif. Tak ada. Tapi semua tu jadi mudah. Sebab apa? Allah janji wa nuyassiruka lil yusra. Jadi sebab tu bila kita nak buat kebaikan apa saja, jangan fikir, aku mampu tak? Jangan. Sebab ikut kemampuan kita, memang kita tak mampu. Bahkan kita nak jaga diri kita sendiri, mampu tak? Nak jaga mulut, nak jaga mata, nak jaga apa-apa saja kesihatan. Kita tak mampu. Tapi Allah yang membantu, Allah permudahkan.
Okey. Apa di antara cara supaya urusan kerja kita, kerja dunia ke ataupun agama menjadi mudah? Apa kaedahnya? Bagi-bagi ayat Quran. Siapa tahu? Kalau buat ni, Allah permudahkan urusan kita. Kuat sikit. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tapi itu Allah kata siapa bertakwa, Allah bagi jalan keluar. Betul juga. Cuma ayat Quran yang Allah kata kalau kamu buat ni kami permudahkan. Betul-betul Allah kata permudah, bukan bagi jalan keluar. Hmm? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Lagi? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dia buat tiga benda. Allah jamin kami akan permudahkan urusannya. Tiga benda kena buat. Semua urusan jadi mudah. Satu, a'ta, suka memberi. Memberi apa ni? Bukan suka mengambil. Bukan suka mencari, suka memberi. Memberi harta, memberi ilmu, memberi masa untuk orang, memberi apa pengalaman dia. Suka bantu orang. A'ta. Yang kedua, wattaqa, dia bertakwa. Yang ketiga, dia membenarkan semua janji Allah. Maka Allah berjanji, fasanu yassiruhu lil yusra. Jadi kalau urusan kita jadi sukar, yang agama pun sukar, yang dunia pun sukar, cek. Mungkin kita termasuk yang selepas itu. Apa dia? Wa amman bakhil. Ini jadi orang kedekut. Yang kedua, wa amman bakhilah wastaghna. Dia rasa diri dia serba cukup. Dan wakazzaba bil husna. Dia mendustakan apa yang baik. Maka Allah kata, wasanuyassiruhu lil usra. Allah permudahkan pula untuk buat benda yang salah, benda yang jahat, benda yang dosa. Boleh? Mudah je nak mengumpat, mudahnya nak buang masa, mudah je nak membazir. Sebab apa? Kedekut. Okey. Boleh? InsyaAllah kita tadabbur ni kalau sempat habislah. Bila kita lepas ni kita baca imam, kita dengar imam baca surah Al-A'la, kita hayati maksud dia. Okey. Ayat seterusnya, ayat ke-9. Fazakir in nafa'ati dzikra. Fazakir, maka berilah peringatan. Tapi macam ada syarat. Bila kena bagi peringatan? In apa mana? Sekiranya nafa'at, memberi manfaat, az-zikra. Sekiranya peringatan itu memberi manfaat, maka fazakir. Okey. Allah perintah Nabi dan kita semualah bagi peringatan setelah apa ni? Bila datang perintah beri peringatan? Ha? Bila? Bila dah ada Al-Quran. Sanuqri'uka fala tansa. Quran kami jamin engkau faham, engkau hafal, engkau amal. Lepas tu buat apa? Fazakir. Pengajarannya apa? Cerita lepas cerita Al-Quran, cerita fazakir. Apa pengajarannya? Ha? Kesan Al-Quran bila masuk dalam hati, dia akan memberi manfaat pada orang. Bagaimana Nabi sebutkan sifat amalan orang yang paling Allah cinta siapa? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum. Dan orang tu tak mungkin memberi manfaat pada orang melainkan bila dia faham Al-Quran. Tengok susunan ayat tu. Fazakir sanuqri'uka fala tansa. Kemudian mula-mula sabbih isma rabbikal a'la. Sucikan Allah. Kemudian dalamnya Al-Quran. Sanuqri'uka fala tansa. Lepas dapat Quran, hasilnya fazakir. Cuma kita nak faham. Di sini Allah kata in nafa'ati zikra. Sekiranya peringatan itu memberi manfaat. Okey. Maksudnya apa?
Kalau kita kalau kita tahu, aku kalau bagi peringatan tak ada faedah ni, maka tak payah bagi peringatan. Adakah macam tu? Tapi ini macam syarat in. Sebenarnya ulama mengatakan, kita tak tahu, katalah kita bagi peringatan pada orang kafir. Kita tahu tak peringatan itu tak memberi manfaat? Tahu tak? Kalau tak tahu, bagi je. Faham? Tetapi, kalau kita bagi sekali, tak memberi kesan. Kali kedua, tak memberi kesan. Maka kita boleh buat kesimpulan. Lepas ni, kali ketiga tak akan memberi faedah. Maka ulama kata, boleh stop. Boleh faham? Sebab ada jenis orang kafir, orang yang tak beriman, Allah kata apa? Bagi peringatan ke, tak bagi ke, la yu'minun. Apa ayat tu? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tapi bila tu? Setelah kita bagi beberapa kali. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, apa saja kita bagi peringatan mesti ada faedah. Walaupun dia tak beriman. Kita bagi peringatan pada orang tu 10 kali ke 20 kali, dia tak beriman. Tapi manfaat, faedah mesti ada. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Hmm? Apa kata Bani Israel yang menegur, satu kumpulan daripada Bani Israel yang menegur kumpulan yang tangkap ikan? Ha? Ada satu kumpulan tak tegur. Dia tak tangkap ikan, dia tak tegur. Satu kumpulan tegur. Jadi kumpulan yang tak menegur ni menegur kumpulan yang menegur. Kan? Kenapa kamu nak cegah orang yang Allah akan turunkan azab? Tunggu je, Allah akan binasakan mereka. Apa jawapan yang menegur? Ha? Kuat baca ayat Quran. Qalu ma'ziratan ila rabbikum la'allahum wa la'allahum yattaqun. Jadi kami bagi peringatan ni walaupun mereka akan diazab. Tapi ada faedah tak? Ada. Apa faedah? Apa faedah? Kami boleh jawab di hadapan Allah. Itu faedah. Kadang-kadang faedah bukan kepada mad'u, tapi kepada kita. Satu. Yang kedua, faedahnya apa? Faedah supaya orang yang tak beriman tu, dia tak ada hujah. Dia tak ada alasan untuk diazab, untuk tidak diazab oleh Allah. Boleh faham? Mana kalau Nabi Musa tak sampaikan dakwah kepada Fir'aun, tiba-tiba Allah azabkan Fir'aun. Fir'aun akan jawab apa? Dia ada hujah. Jadi ada faedah tak? Walaupun Fir'aun tak beriman. Ada. Inna fa'ati zikra. Boleh faham? Jadi nak tak nak ke, buat ke tak buat, siapa yang buat kerja dakwah, bagi peringatan, mesti ada manfaat. Kalau tak untuk diri dia, ataupun kepada diri mad'u. Tapi Allah bagi tahu, akhirnya yang akan mendapat manfaat siapa? Ayat yang ke-10. Saya zakaru man yakhsha. Ah, Allah bagi Allah bahagi orang yang mad'u ni, orang yang kita dakwah ada dua jenis. Satu yang akan mengambil peringatan. Siapa? Man yakhsha. Siapa yang takut. Makna dia takut tu setelah apa? Setelah dia kena Allah. Tak mungkin dia takut pada Allah dalam keadaan dia tak kena Allah. Jadi semua yang tak memberi kesan manfaat sebab dia tidak takut, dia tak kena Allah. Saya zakaru man yakhsha. Jadi bila kita berdakwah, kita kena faham ada dua jenis orang yang akan depan kita. Pertama, man yakhsha. Dia akan dengar, dia akan ambil faedah, dia akan berubah. Apa dia sifat orang yang berilmu? Innama yakhshallaha
Yang takut pada Allah ialah orang yang berilmu, orang yang kenal Allah. Yang tak kenal Allah, dia tak akan takut. Ceritalah ayat azab, azab neraka ke, api ke, zakum ke, dia tak akan rasa apa-apa. Kumpulan kedua, wa yatajannabuhal ashqa. Akan jauh daripada peringatan siapa? Ashqa. Ashqa ni apa mana? Orang yang paling celaka. Syaqiyun celaka. Kalau ashqa, paling. Isim tafdil. Jadi manusia paling celaka ni siapa? Uh, Biasanya orang ramai lah. Bagi orang ramai, yang paling celaka ni mungkin orang paling miskin. Betul tak? Orang yang tak cukup makan. Orang yang gaji kecil. Orang yang rumah. Orang yang tak ada rumah. Tak ada pekerjaan. Tapi tak. Sebenarnya yang paling celaka ialah yang jauh daripada peringatan. 20 tahun hidup tak pernah dengar peringatan. 50 tahun hidup tak pernah dengar. Kalau orang nak cakap je, dia kata tak payah, tak payah. Saya tak perlu semua. Ini Allah kata apa? Al-ashqa. Orang paling celaka. Jadi semoga kita tidak termasuk dalam al-ashqa. Kadang-kadang kita suka mendengar peringatan, tapi anak-anak kita pula tak suka. Jadi kita doa supaya Allah lembutkan hati mereka, supaya mereka tidak tergolong dalam golongan al-ashqa. Kemudian Allah sifatkan al-ashqa ni apa dah? Kesudahannya apa? Kat dunia tak bahagia. Hidup tak tenang. Di akhirat, allazi yasla an-nar al-kubra. Yang akan masuk api neraka. Yasla ni bukan setakat masuk. Kalau masuk saja dalam bahasa Arab apa dah? Ha? Yadkhulu. Allah tak guna yadkhulu. Apa beza yadkhulu dengan yasla? Kalau yadkhul masuk mungkin tak terbakar ataupun masuk lepas tu keluar. Tapi kalau yasla masuk dalam keadaan terbakar. Dan Allah sifatkan api neraka ni kubra. Ya? Kubra apa mana? Ya? Paling besar. Apa beza kubra dengan akbar? Hmm? Yang mana musanna? Musanna ke mu'annas? Mu'annas. Kubra mu'annas. Kalau akbar, zakat. Okey. Kalau Allah paling besar, akbar. Kalau masjid paling besar, masjid. Akbar. Kalau sayyaratun, kubra. Kenapa? Mu'annas. Okey, anar di sini, muzakkar ke mu'annas? Mu'annas majazi. Sebab tu anar al-kubra. Kalau kata anar al-akbar, salah. Okey, kenapa Allah sifatkan api neraka ni al-kubra? Kenapa? Apa faedahnya? Apa yang Allah nak bagi tahu? Ya? Ialah kenapa Allah sebut akbar? Sebut api neraka pun patut manusia dah takut dah. Akbar Allah nak bagi tahu ialah tidak ada api yang lebih besar daripada neraka, tak ada dah. Itu yang terbesar. Berapa kali ganda? 69. Bila Nabi kata api yang kamu nyalakan kat dunia ni digandakan 69 kali ganda, barulah ada sama dengan api neraka. Sahabat kata, api kat dunia pun kami dah tak tahan. Nabi kata akan diganda 69 kali ganda. Jadi siapa rasa tahan dengan neraka, cuba buka dapur kat rumah tu, letak tangan 5 minit je. Kalau boleh tahan, letak lagi 10 minit. Kalau tak boleh tahan, jangan mencabar. Allah kata apa? Fama asbarahum. Sabarnya mereka ni nak masuk neraka yang sangat panas. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Apa lagi? Allah Allah rahmat Allah ialah Allah sebut api neraka ni sangat detail dan menakutkan. Satu, neraka yang paling besar, api yang paling panas. Yang kedua,
summa la yamutu fiha wala yahya. Kemudian masuk dalam api, la yamut, tidak mati dalamnya dan tidak hidup. Macam mana tu? Dia manusia ni salah satu je. Kalau tak mati, hidup. Kalau tak hidup, mati. Betul tak? Tapi kenapa Allah kata dalam neraka, mati pun tak, hidup ke tak? Bila Allah kata tak mati, mana? Hidup. Bila Allah kata tak hidup, mana? Tapi Allah menafikan dua-dua. Mati pun tak, hidup pun tak. Apa maksud dia? Yang benar? Dia tak hidup dengan merasa kerehatan. Tak sama seperti orang hidup. Sebab apa? Dibakar dalam api 24 jam. Dan dia tak mati yang membolehkannya berehat selama-lama. Boleh faham? Macam orang sakit kronik kan kat hospital. Ada 3 penyakit. Kat, bernyawa dengan oksigen. Kat badan penuh air. Dia kata apa? Dia kata apa? Lebih baik mati. Kenapa lebih baik mati? Orang nak hidup, dia nak mati. Kenapa? Sebab dia hidup tak macam orang hidup. Sakit. Menderita. Begitulah ahli neraka. Apa Allah sebut? Ahli neraka ni, ya'tihil maut min, ya Allah. Allah gambarkan ahli neraka ni, dia nyawa dia sampai kat kerongkong macam nak keluar, tapi tak keluar. Dan tak masuk balik. Dia bayangkan mati je, tapi tak mati. Berapa lama ni? Selama-lama. Okey. Lepas tu, Allah cerita pula orang yang man yakhsha. Orang yang dapat faedah daripada peringatan. Siapa ni? Qad aflaha man tazakka. Iaitu telah berjayalah, telah beruntunglah. Apa maksud berjaya? Iaitu berjaya mendapat al-matlub, apa yang dia inginkan kat dunia. Benda yang paling manusia ingin ialah kerehatan, kebahagiaan yang kekal abadi. Surga. Dan juga dia terlepas daripada benda yang paling dia benci. Apa dia yang paling manusia benci? Neraka. Itu mana al-falah. Tapi siapa ni? Allah sebut sifat pertama al-muflihun. Apa dia? Man tazakka. Allah tak kata telah berjayalah orang yang solat. Telah berjayalah orang yang puasa. Telah berjayalah orang yang umrah haji. Tak. Telah berjayalah orang yang mensucikan. Pengajarannya apa? Apa pengajaran? Catat. Tazakar di sini ada 3. Tulis. Tazakar di sini ada 3. Pertama, satu, dia mensucikan dirinya dengan Allah. Tazakar, dia mensucikan dirinya dengan Allah, iaitu dia bersihkan dirinya daripada kufur, syirik, riak, apa saja amalan dalam bentuk agama ke, dunia ke, dia buat semua kerana Allah. 100%. Itu tazakar untuk Allah. Yang kedua, tazakar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazakar untuk Rasulullah iaitu dia pastikan amalan dia semuanya ikut sunnah dan tidak ada bid'ah. Mana kalau dia bercampur aduk, sunnah pun buat, bid'ah pun buat, dia belum tazakar kepada Rasulullah. Zikirnya, wiridnya, solatnya, puasanya, betul-betul sunnah Nabi. Itu ia tazakar untuk Rasulullah. Dan yang ketiga,
tazakka untuk makhluk. Macam mana tu? Iaitu tidak ada dalam hatinya rasa dengki, dendam, benci. Bahkan antara doa orang beriman ialah apa dia? Wala taj'al fi qulubina ghillan. Wahai Tuhan, jangan jadikan dalam hatiku ghillan. Bahkan sifat orang beriman sesama mereka pada ruhama'u bainahum. Lagi, dia cinta saudara dia sebagaimana dia cinta. Oh, itu tazakka kepada makhluk. Boleh faham? Jadi, siapa yang berjaya ni? Pada aflaha, siapa? Yang mensucikan dirinya kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada makhluk. Kalau dia dengan Allah dia ikhlas, tapi dengan makhluk berdendam, tak akan berjaya. Kalau dengan makhluk okey, dengan Allah okey, tapi dengan Rasulullah penuh dengan bid'ah, dia tak akan berjaya. Okey. Kemudian hasil tazakar pada setelah bersih tiga-tiga, wa zakara asma rabbih fasalla. Dia sentiasa menyebut nama Tuhannya, sentiasa berzikir, mensucikan Allah, fasalla, lalu dia salat. Lalu dia salat. Ada ahli tafsir mengatakan maksud di sini tazakar ialah keluar zakat. Zakat apa ni? Keluar zakat, zakat fitrah. Kemudian ayat 15, solat. Solat apa? Lepas zakat fitrah, solat apa? Solat hari raya. Ada ahli tafsir mentafsirkan macam tu. Sucikan dengan keluarkan zakat fitrah, fasalla, kemudian ada solat al-Eid. Tapi ayat ni secara umumnya bersih tiga-tiga tu. Bersih dengan Allah, bersih dengan Rasulullah, bersih dengan makhluk. Maka lepas tu dia sentiasa berzikir kepada Allah dan dia solat. Kita habiskan 4 ayat kan? Ada 4 ayat lagi ya. Tetapi akhirnya setelah Allah kata sepatutnya dia menjadi orang yakhsha, takut pada Allah, yatazakka, bersihkan diri, fasalla. Tapi tak. Semua dia tak buat. Apa punca? Apa punca? Cinta dunia. Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Nampak? Penyakit paling besar. Penyakit paling bahaya. Semuanya kerana tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Mereka lebihkan dunia daripada akhirat. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa. Kita tengok bulan Ramadan kan. Ramai orang pergi bulan Ramadan awal. Lepas tu tengah dah kurang. Akhir kurang. Sebab apa? Inilah penyakitnya. Tu'thirunal hayatad dunya. Dan Allah nak tawarkan di 10 akhir Ramadan Lailatul Qadar. Pun tak ramai datang. Apa punca? Tu'thirunal hayatad dunya. Mereka lebih suka berehat. Suka balik balik kampung, bercuti, berjalan dan sebagainya. Ini penyakit paling bahaya. Allah sebut juga dalam surah apa ni? Surah apa? Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Allah kata apa? Lepas tu. Kalla. Bal tuhibbunal ajilah. Allah sifatkan dunia ni ialah ajilah. Apa dia ajilah? Manusia suka dunia. Dunia ni cepat dapat. Ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Dan watazarunal akhirah. Kamu mengabaikan, membiarkan akhirat. Sedangkan akhirat jauh lebih baik, lebih kekal. Inilah penyakit paling besar. Boleh? Jadi Allah bagi itu penyakit. Kesimpulannya,
Itulah Quran ni hudan linnas. Tapi akhirnya yang dapat petunjuk hudan lil muttaqin. Itulah nasihat Ustaz kepada diri sendiri dan kepada semua penonton. Pastikan kita kejar kepahala, kebaikan, rahmat Allah di bulan Ramadan sampai ke penghujung. Jangan kejar di awal ataupun di tengah. Ha? Innamal amalu, kemuncaknya sekarang. Jadi tunjukkan diri kamu yang sebenar, keikhlasan kamu yang sebenar di akhir Ramadan. Kalau awal kamu kejar, di akhir lagi kena gandakan. Sebab Nabi buat apa? Bila masuk akhir 10 akhir Ramadan, kuatkan ikatan kainnya. Yang kedua, Nabi kejut ahli keluarganya. Dan yang ketiga, ahya laylahu. Nabi hidupkan sepanjang malam. Itu orang yang paling bertakwa kepada Allah. Man tazakka, orang yang bersihkan. Kemudian Allah beritahu ayat 18. Inna hadza lafi suhufil ula. Sesungguhnya semua cerita-cerita yang Allah sebut daripada awal surah Al-Alaq sampai sebelum ni dah Allah sebut dah, bukan benda baru. Allah sebut dalam kitab-kitab terdahulu, fi suhufil ula, dalam kitab-kitab yang awal, bukan benda baru. Cerita Allah tu hebat, Allah tu suci, Allah patut disembah, Allah patut disucikan, bukan benda baru. Khususnya dalam kitab dua Nabi yang utama, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa AS. Semua para Nabi ini mengajak kepada tazakka, bersihkan hati. Asas kepada kejayaan ialah tazakka, bersihkan hati. Okey? Jadi jangan tertipu dengan dunia. Nabi kata apa? Dunia ni seumpama apa? Kamu celuk jari ke laut, kemudian kamu angkat. Yang melekat di jari itulah dunia. Jadi jangan tertipu dengan yang kecil dan sedikit dan kamu terlepas yang besar, yang banyak dan kekal. Dan Nabi juga sebut dalam satu hadis, mali walid dunia. Aku dengan dunia ni apa hal, tak ada apa pun. Tak ada nilai. Kemudian Nabi kata, innama masali, perumpama aku, wa masalah dunia, dan perumpama dunia ialah seperti apa? Karakibin. Seperti orang yang musafir. Zalla tahta syajarah. Orang musafir yang nak pergi ke mana? Satu destinasi yang hebat, yang kekal, yang abadi. Tapi bila dalam perjalanan tu penat. Bila penat, letih, ada satu pokok. Maka berhenti rehat sekejap. Pokok tu sebenarnya ialah dunia. Jadi jangan anggap pokok tu macam akhirat yang kekal abadi. Kamu buat rumah kat situ, kamu bercucuk tanam macam tak nak mati. Tak. Dunia hanyalah sebagai satu pokok tempat kita transit sementara. Okey. Jadi kesimpulan surah. Kita simpulkanlah. Ada 2 minit. Kita simpulkan. Pertama Allah perintah pada Nabi dan pada kita, sucikan nama Allah. Agungkan Allah. Dan tak mungkin kita agungkan Allah melainkan kita kenal sifat-sifat Allah. Apa dia yang Allah sebut antara sifatnya? Satu, Al-A'la. Yang kedua, Khalaqa. Fasawwa. Yang keempat, Qaddara. Yang kelima, Fahada. Yang keenam, Akhrajal Mar'ah. Yang ketujuh, Usa'an. Daripada subur jadi Usa'an ahwal. Dan semua tu tak mungkin kita betul-betul kenal Allah dan mengagungkan Allah kecuali dengan Al-Quran. Sanuqri'uka fala tansa. Dan bila kita dapat Al-Quran, kita jangan sombong. Jangan bergantung pada kekuatan ingatan kita. Semua tu adalah Masya Allah. Mengikut kehendak Allah. Dan bila dapat Al-Quran, kesan dapat Al-Quran, masuk ke dalam hati apa dah? Azakir. Bagi peringatan. Dan bila bagi peringatan, pasti ada manfaat. Sama ada kepada orang yang kita dakwah ataupun kepada diri sendiri. Paling-paling kurang untuk diri kita apa dah? Ma'ziratan ila rabbikum, di hadapan Allah,
Kita boleh jawab, aku dah sampaikan, wahai Tuhan. Kemudian, akhirnya walaupun yang Allah tawarkan syurga yang kekal abadi, dan akhirnya manusia pilih apa? Manusia menjadi orang yang al-ashqa, yang celaka. Allazi yaslan naral kubra, yang masuk neraka. Kemudian, la yamutu fiha wa la yahya. Kenapa ni? Sebab tu'siruna al-hayat dunia. Puncanya ialah cinta dunia. Sama dengan apa yang disebut oleh seorang sahabat, Abdullah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia, tulis. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Maksudnya, cinta dunia adalah punca kepada segala dosa. Bapa kepada segala dosa. Okey, cukup setakat tu. Kita dan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada saya, dan saya serah kepada Ustazah Nikmatma. Jazakallah khairan, Dan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Abdul Muin untuk penjelasan tadi tentang tadabbur surah Al-A'la. Alhamdulillah. Kita berhenti pun tepat pada waktunya 11.30. Alhamdulillah. Saya bukalah kalau ada beberapa soalan tapi soalannya mestilah berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, okay, ataupun tadabbur yang Ustaz dah kongsikan tadi. Saya cuba raikanlah jika ada satu atau dua soalan insya-Allah daripada para peserta. Saya ucapkan terima kasih ahlan wa sahlan kepada semua yang mungkin baru hadir ataupun baru sertai live kita ke kan. Tadi Ustaz dah share kepada kita semua 19 ayat kan daripada tadabbur surah Al-A'la. Banyak mutiara-mutiara tadabbur yang kita dapat daripada Ustaz, alhamdulillah. Sementara kita menunggu beberapa soalan daripada para peserta, saya cuba raikanlah at least dua soalan ke insya-Allah daripada para peserta. Sebelum tu kita nak beritahulah kepada para peserta mutiara tadabbur ada sediakan e-book percuma untuk para peserta semua sepanjang Ramadan ni untuk dimanfaatkan insya-Allah. E-book refleksi 30 juzuk Al-Quran, okey, yang disiapkan oleh tim Mutiara Tadabbur, alhamdulillah. Jadi setiap hari tu kalau tak tahu nak tadabbur ayat yang mana, at least ada satu ayat tadabbur daripada e-book tersebut. Setiap hari setiap juzuk kita boleh baca insya-Allah. Macam hari ni dah juzuk ke-15 lah sepatutnya kita baca. Kalau baca sejuzuk sehari, kita dah masuk surah Al-Kahfi pada hari ini. InsyaAllah juzuk 15 kan dan 16 insyaAllah. Dan jemput juga dialu-alukan kepada semua peserta untuk dapatkan buku Ustaz Abdul Muin di Shopee Ghulam Dakwah. InsyaAllah saya pun ada sharekan link di ruangan komen yang dah dipinkan oleh tim, oleh admin. Boleh dapatkan buku Ustaz Muin. Setahu saya buku tadabbur Ustaz Muin ada surah Al-Munafiqun ada surah Al-Munafiqun, tadabbur surah Al-Munafiqun dan juga tadabbur surah Al-Ma'arij. Alhamdulillah sangat mudah fahamlah buku tu. Saya pun ada buku tu. Saya pun beli dan saya manfaatkan alhamdulillah untuk tadabbur surah Al-Ma'arij dan surah Al-Munafiqun. Dan juga jemput dapatkan juga rakaman per juzuk tadabbur Al-Quran, juzuk 1 sampai 30 masa bulan Januari dan Februari. Alhamdulillah kami sempat adakan semua siri lah, 30 juzuk, sebanyak 6 siri. Okay. Kita kupas sinopsis juzuk dengan overview surah kan, dan juzuk. Jika ada yang nak manfaatkan, insyaAllah boleh dapatkan rakaman tersebut insyaAllah. Okay. Terima kasih semua yang bertanya, yang komen di ruangan komen. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Okey, ada satu soalan Ustaz yang ditanya oleh Puan Nur Azan, mungkin berkaitan jugalah kepada kita punya ayat tadi, bal tu'thirunal hayatad dunya kan. Mereka terkesan ataupun mereka cinta dunia tu kan. Ustaz kata tadi cinta dunia tu penyebab ataupun punca kepada kelalaian kita kan, dan sebagainya ni. Um, Mungkin Ustaz boleh share sikit bagaimana nak buang cinta kepada dunia tu Ustaz.
Okey, soalan, bagaimana nak buang cinta dunia? Okey, macam ni. Kita ada duit RM10. Kita ada duit, saya bagi contoh analogi ya. Kita ada duit RM10. Kita cinta RM10 kan? Bila kita boleh hilang cinta RM10 tu? Bila kita dapat berita ada lagi 100. Bila kita dapat 100, cerita pasal 100 ataupun 1000, kita akan automatik tak cinta pada RM10. Betul tak? Betul kan? Ha. Kita ada rumah kecil, kita cinta rumah tu. Tapi bila ada orang tawarkan banglo, hilang tak cinta pada rumah kecil tu? Hilang tak? Hilang. Maka begitulah Nabi didik sahabat. Sahabat ni asalnya cinta dunia. Tapi akhirnya sahabat ni semua hilang cinta dunia. Sebab apa? Sebab Nabi bawa cerita akhirat. Cerita surga yang kekal abadi, nikmat-nikmat dalam surga, tumbuh-tumbuhan, pokok, bidadari semua, sungai-sungai. Bila cerita tu masuk dalam kepala sahabat dan mereka yakin datang daripada Allah, automatik hilang cinta dunia. Saya bagi contohlah satu kisah kan. Kisah ni biasa kita, Ustaz pun selalu sebut. Kisah Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami kan. Dia pemuda, umur 18. Miskin, tak ada kerja, tak ada isteri, tak ada rumah, tak ada keluarga. Kerja dia apa dah? Dia khidmat untuk Nabi. Ambil air untuk Nabi berwuduk. Sampai lepas Isya, dah habis, Nabi masuk rumah, dia duduk depan pintu rumah Nabi. Kenapa duduk depan pintu rumah Nabi? Kok lah ada emergency, Nabi perlu bantuan, dia standby je. Dia sebut, aku dengar je Nabi ni masuk rumah lepas Isya, zikir. Lepas tu habis. Habis apa? Pergi Nabi tertidur, aku yang tertidur. Jadi akhirnya Nabi nak tawarkan hadiah lah. Sebab khidmat dia kepada Nabi. Nabi kata, sal, mintalah apa yang kamu nak. Maka Rabi'ah ni balik berfikir kat rumah. Dia kata, besok aku akan bagi tahu. Besok dia jumpa Nabi. Nabi tanya, apa yang kamu nak? Dia boleh tak minta dunia? Boleh. Tapi akhirnya dia minta apa? As'aluka murafataka fil jannah. Aku minta bersama kau dalam surga. Nabi kata, awa ghaira zalik. Tak adakah yang lain pada tu? Kau nak minta dunia ke? Nak minta isteri ke? Nak minta bonus ke? Sebab kamu belum kahwin kan? Apa dia jawab? Tak ada. Okey, kenapa pemuda ni yang tak ada rumah, tak ada isteri, tak ada kesenangan, kenapa dia tak minta dunia? Walaupun ada peluang. Kenapa? Hilang cinta dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Cinta akhirat dah betul-betul masuk meresap dalam kepala dia, dalam hati dia. Jadi kenapa? Dah dijamin masuk syurga. Bila dijamin masuk syurga, seumpama dia dapat 1 juta. Tiba-tiba orang tawarkan dia RM10. Apa dia rasa dengan RM10 tu? Ambil lah, ambil. Macam tu lah. Jadi selagi mana cerita akhirat tak masuk dalam hati, dalam jiwa kita, cerita Al-Quran yang banyak Allah sebut tak masuk, cinta dunia tetap akan menebar dalam hati dan hidup kita. Dan memang kita akan kejar dunia. Jadi nak hilangkan penyakit cinta dunia, tadabbur Al-Quran. Ayat demi ayat. Wallahu a'lam. Okey. InsyaAllah. Ada soalan lain? Jawapan yang baik daripada Ustaz. Alhamdulillah. Fokus kepada nilai yang lebih besar kan. Apabila kita meletakkan akhirat dan syurga tu lebih besar nilainya kan.
boleh menyebabkan pandangan kita kepada dunia tu kecil lah, kan, insyaAllah. Dan membuang sifat cintakan dunia. Okey, ada yang tanya soalan Ustaz. Yang kedua, tentang ayat yang terakhir, ayat 19 tu, Suhuf Ibrahim wa Musa. Macam mana kita nak faham ayat tu, dan kenapa disebutkan Suhuf Ibrahim dan Musa di bahagian terakhir ayat surah Al-A'la ni, Ustaz? Okey. Soalan seterusnya, kenapa Allah sebut khusus Suhufi Ibrahim wa Musa di akhir ayat? Kenapa sebut dua nama Nabi tersebut? Ki- Kita tahu Nabi yang terbaik selepas Nabi Muhammad ialah Nabi Ibrahim. Dua Nabi yang digelar Khalilullah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan manakala Nabi Musa adalah Nabi yang terbaik di kalangan Bani Israel. Kalau ikut ranking, Nabi Muhammad nombor satu, Nabi Ibrahim nombor dua, Nabi Musa nombor tiga. Tapi kalau ikut ranking para Nabi daripada Bani Israel, Nabi Musa nombor satu. Waktulah kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim banyak disebut dalam Al-Quran. Sebab mereka ni adalah antaranya sebab daripada para ulul azmi, dan kisah-kisah mereka, pengajaran-pengajaran yang berlaku dalam kehidupan dakwah mereka terlalu besar dan sangat faedahnya sangat baik untuk kita jadikan sebagai panduan. Maka Allah sebut secara khusus Suhufi Ibrahim wa Musa, wallahu alam. Okay, terima kasih kepada Ustaz Abdul Muin. Alhamdulillah. Ustaz, ada yang tanya buku solat yang terbaru dah keluar ke? Ada yang tanyalah soalan ni. Mungkin nanti boleh rujuk juga Ghulam Dakwah nanti, insya-Allah, untuk buku yang terbaru, Ustaz. Okey, buku salat yang terbaru sifat salat. Okey, buku terbaru sifat solat Nabi yang saya ajar di satu tempat tu sedang dalam proses untuk disiapkan dan untuk dicetak. Mungkin dalam masa sebulan lagi ataupun 2 bulan akan keluar. InsyaAllah. Okay, terima kasih kepada Ustaz Abdul Muin. Alhamdulillah, kita dah selesailah kelas kita pada hari ini. Saya tengok dah tak ada soalan yang lain daripada para peserta. Terima kasih kepada para peserta yang sertai tadi, 500 lebih. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada siri yang kelima dan keenam, My Tadabbur Time. Okay. Siri yang kelima insya-Allah akan berlangsung pada hari Rabu depan. Okay. Hari Rabu, dan yang terakhir, siri yang terakhir insya-Allah pada hari Ahad. Siri hari Rabu insya-Allah bersama dengan Ustaz Fahmi Rusli, tentang persediaan kita untuk memburu Lailatul Qadar ataupun persiapan 10 akhir Ramadan, insya-Allah. Sebab minggu depan kita dah nak masuk ke 10 akhir Ramadan. Okay. Dan hari Ahad ni insya-Allah kita akan tadabbur surah Al-Qadar menurut tafsir An-Nabulsi, insya-Allah, bersama dengan Dr. Salihah Kaswari, insya-Allah. Ada yang kata jom masuk kelas tadabbur Al-Quran Ustaz Muin. Okay, boleh, insya-Allah boleh follow Ustaz Muin. Dan alhamdulillah Mutiara Tadabbur setiap tahun dah menjemput Ustaz Muin untuk My Tadabbur Time ni. Dah tahun keempat lah Ustaz Muin mengisi My Tadabbur Time. Alhamdulillah. Moga-moga tahun-tahun akan datang, insya-Allah tahun depan ke tahun akan datang, insya-Allah kita boleh jemput lagi Ustaz Abdul Muin untuk surah-surah yang lain.
Macam tahun lepas Ustaz mengupas tadabbur surah Al-Muzammil semasa My Tadabbur Time pada tahun lepas. Nanti para peserta boleh dapatkan rakaman yang lepas kalau nak study semula, nak murajaah ataupun nak ulang kaji surah tersebut, insya-Allah. Okay, jazakumullah khairan kepada semua. Ada tim Mutiara Tadabbur ada letak senarai link lah untuk dapatkan buku, untuk dapatkan e-book refleksi percuma kan. Dan jemput juga untuk menyumbang di dana pembangunan Mutiara Tadabbur, insya-Allah. Sepanjang Ramadan ini kita bukalah dana ni untuk siapa yang nak menyumbang untuk konten, untuk program-program Mutiara Tadabbur, program percuma yang kami buat di Facebook Live ini kami bukalah jika siapa yang nak infak, nak sama-sama berkongsi rezeki, insya-Allah, untuk kita manfaatkan program-program tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Okay, jadi jazakumullah khairan. Kita jumpa lagi, insya-Allah, pada hari Ahad ini. Kalau siapa yang belum daftar, mungkin boleh daftar untuk program ni, My Tadabbur Time ni. Sebab bagi yang daftar, kita akan bagi rakaman ni, insya-Allah, rakaman dan nota-nota sebelum ni pun ada siri yang sebelum ni, 3 siri yang lepas, ada nota dan juga ada rakaman. Kita akan share kepada para peserta, insya-Allah. Dan untuk akan datang pun, insya-Allah, 2 siri lagi, dan siri yang Ustaz Muin ni pun kita akan share rakaman nanti, insya-Allah, kepada para peserta, insya-Allah. Okay, jazakumullah khairan. Bagaimana nak dapatkan e-book tadabbur tu? Boleh tekan di link di pin komen puan. Uh, di pin komen ada link e-book refleksi 30 juzuk Al-Quran. Boleh boleh tekan dan boleh masukkan email. Nanti e-book akan dihantar ke email dan ke WhatsApp masing-masing, insya-Allah. Okay, semoga Ustaz Muin diberikan kesihatan yang baik selalu untuk berkongsi ilmu kepada kita semua, insya-Allah. Okay. Biasanya kalau kelas di Ghulam Dakwah, di live Facebook Ghulam Dakwah, okay, Puan boleh join, insya-Allah. Para peserta boleh join. Okay. Okay, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semua peserta yang sertai pada pagi ini. Alhamdulillah. Um, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muin, okay, atas perkongsian ilmu tadi. Moga-moga Allah memudahkan Ustaz untuk sampaikan ilmu melalui kelas-kelas Ustaz dan pelbagai platform yang Ustaz anjurkan, insya-Allah. Okay, kita tutup dulu kelas kita pada pagi ini dengan suratul As dan tasbih kafarah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Ustaz, tak dengar lagi. Terima kasih. Jadi banyak yang dia jawab Ustaz respon. Tak respon. Sebab lambat sini. Dah habis kan? Betul tak? Ustaz. Ya? Ya.